seorang lelaki maut manakala rakannya cedera selepas kereta dinaiki mereka melanggar seekor lembu sebelum terbabas di lebuh raya Senai Desaru menghala Kedai Saru awal pagi Jumaat. Dalam kejadian kira-kira jam 3.10 pagi itu, kedua-dua mangsa masing-masing berusia 37 tahun menaiki sebuah Proton Satria. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pasir Gudang, Timbalan Penguasa Bomba 2 Firdaus Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kemalangan berkenaan pada waktu tersebut. Menurutnya, kereta terbabit dipercayai melanggar seekor lembu sebelum hilang kawalan, terbabas dan merempuh pembahagi jalan. Seorang mangsa yang tersepit berjaya dikeluarkan menggunakan peralatan khas. Mangsa yang juga merupakan pemandu kereta disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian katanya. Dalam satu kenyataan pada Jumaat, beliau berkata, seorang lagi mangsa mengalami kecederaan dan dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Operasi menyelamat dan mengeluarkan mangsa tamat kira-kira jam 4.30 pagi. Orang ramai dinasihatkan supaya lebih berhati-hati ketika memandu di kawasan yang berisiko dilalui haiwan ternakan bagi mengelakkan kejadian tidak diingini.